Pernah tak rasa anda boleh bina aplikasi yang gila kompleks tapi bila sampai bab nak pilih font atau warna, terus buntu? Kalau ya, anda tak keseorangan. Kupasan kali ini memang untuk anda. Jom kita lupakan mitos bakat reka bentuk dan kita dekati ia macam mana seorang pembangun dekati kod sebagai satu sistem peraturan yang logik yang boleh anda belajar dan guna hari ini juga. Kata-kata Steve Jobs ni memang kena sangat untuk kita mulakan perbincangan. Sebagai seorang pembangun, anda memang dah tak sup dengan fungsi kan? Reka bentuk yang hebat bukan sekadar hiasan luaran. Ia menyerlahkan lagi fungsi tu, menjadikannya lebih jelas dan senang nak guna. Inilah masalah yang selalunya kita hadapi. Logik di sebalik aplikasi tu memang sempurna, tapi antara mukanya rasa macam, entahlah, serba tak kena. Hari ini, kita akan rapatkan jurang tu. Kita akan gantikan tekaan dengan satu sistem yang terancang. Okey, jadi ini plan tindakan kita. Kita akan belajar untuk tengok warna sebagai data, tipografi sebagai arkitek kandungan dan ruang sebagai alat untuk memandu mata pengguna. Dan akhir sekali, kita akan rumuskan semua ni jadi beberapa peraturan mudah yang akan terus ubah cara anda buat UI. Baiklah, kita mulakan dengan yang pertama, warna. Lupakan sekejap pasal warna kegemaran anda. Dalam reka bentuk UI, warna ni sebenarnya satu sistem. Ia hantar isyarat, ia cipta mood dan yang paling penting, ia boleh jadi penentu sama ada produk anda boleh diguna atau tak oleh sesetengah orang. Cuba bayangkan suhu warna ni macam level volume dalam perbualan. Warna-warna hangat, macam merah, orange, dia seolah-olah menjerit, tengok sini. Jadi, ia memang sesuai untuk butang call to action atau mesej amaran. Warna sejuk pula, macam biru, hijau, dia lebih macam berbisik. Dia tak menonjol sangat, jadi ia sempurna untuk latar belakang atau maklumat sampingan. Dengan hanya pilih suhu warna, anda sebenarnya sedang kawal fokus pengguna. Pening nak pilih palet warna? Roda warna itulah cheat sheet anda. Cari je mana-mana warna dan tengok warna yang betul-betul bertentangan dengannya. Itulah warna pelengkapnya. Pasangan macam ni, contohnya biru dan oranye, secara semula jadi ada kontras yang kuat. Jadi, ia nampak bertenaga tanpa nampak serabut. Ini salah satu cara paling senang nak bina palet warna yang memang confirm menjadi. Okey, kalau ada satu je nombor yang anda kena ingat dari kupasan ni, inilah dia. 4.5/1. Ini adalah nisbah kontras minimum yang diperlukan antara teks dengan latar belakangnya mengikut garis panduan kebolehcapaian kandungan web atau WCAG. Ini bukan cadangan reka bentuk tau. Ini penanda aras keboleh bacaan. Kalau anda capai nisbah ni, maknanya orang yang ada masalah penglihatan boleh guna produk anda. Kalau gagal, maknanya anda sedang sisihkan mereka. Seterusnya, tipografi. Kalau warna tadi tu macam CSS anda, anggaplah tipografi ni macam HTML anda. Ia yang menyusun kandungan, mewujudkan hierarki dan secara asasnya membina rangka yang membolehkan pengguna faham maklumat yang anda sampaikan. Jadi pilihan pertama anda nak guna serif ke sans serif. Font serif ni ada kaki kecil tu, sesuai untuk tajuk utama yang anda nak nampak ada personality sikit. Sans serif pula, tanpa kaki tu, nampak lebih bersih dan selalunya lebih senang dibaca pada saiz kecil dan atas skrin. Peraturan mudahnya untuk teks perenggan atau label UI guna sans serif. Kebolehbacaan maksimum. Inilah yang jadi bila tak ada hierarki tipografi. Nampak tak? Macam satu dinding teks, semua benda menjerit dengan volume yang sama. Sebagai pengguna, anda nak mula baca dari mana? Apa yang penting sebenarnya? Beban kognitif jadi tinggi dan kemungkinan besar pengguna akan terus skip je. Dan sekarang, tengok ni. Tak ada apa yang berubah pun, melainkan saiz dan ketebalan font. Serta-merta, mata anda tahu nak tuju ke mana. Tajuk utama dulu, lepas tu subtajuk, baru ke butiran. Kita dah ubah kekacauan jadi satu laluan yang jelas. Itulah dia kuasa hierarki visual. Nak satu starter pack yang selamat? Boleh cuba ni. Mulakan dengan teks perenggan pada 16 pixels. Pilih font sans serif yang mudah dibaca. Dan gunakan ketebalan font atau font weight untuk tekankan perkataan penting, bukan untuk satu ayat penuh. 3 peraturan ini sahaja dah boleh selesaikan 90% masalah tipografi anda. Topik terakhir kita ni, kita nak cakap pasal benda yang tak ada kat situ, iaitu ruang. Fikirkan ruang negatif ni macam tanda baca dalam susun atur anda. Ia kumpulkan idea yang berkaitan dan ia pisahkan idea yang tak berkaitan. Ia wujudkan kejelasan tanpa perlu guna garisan atau kotak pun. Jadi, macam mana kita nak kawal ruang ni supaya konsisten? Senang je, kita guna satu sistem.
Pilih satu unit asas, contohnya 8 piksel. Lepas ni, setiap ukuran jarak, margin, padding, ruang antara elemen mesti gandaan 8. Tiada lagi nilai rawak. Inilah satu-satunya peraturan yang akan serta-merta buat reka bentuk anda nampak terancang dan profesional. Nah, ini contoh macam mana sistem 4 poin tu berfungsi. Jarak yang kecil macam keliling ikon mungkin 4 piksel iaitu 1x. Padding dalam butang mungkin 16 piksel 4x. Ruang antara kad-kad yang besar boleh jadi 24 piksel atau 6x. Nampak tak? Hubungan antara nilai-nilai ni mudah dan boleh dijangka. Konsistensi matematik macam inilah yang otak kita tafsirkan sebagai reka bentuk yang kemas dan teratur. Yang ni pula contoh bila kita tak guna sistem. Sini 9 piksel, sana 13. Walaupun satu-satu tu tak nampak salah sangat, tapi bila digabungkan, ia wujudkan rasa visual yang tak selesa. Otak pengguna boleh kesan yang tak ada corak kat sini dan ia ditafsirkan sebagai tak kemas dan tak profesional. Dan inilah hasilnya bila kita guna sistem. Setiap jarang adalah gandaan unit asas kita. Terus nampak tenang, tersusun dan kemas kan? Kita tak ubah pun elemen dalam kad tu. Kita cuma ubah ruang di antara elemen-elemen tu. Itulah dia kuasa sistem jarak. Okey, jom kita kumpulkan semua ilmu tadi. Daripada semua yang kita dah bincangkan, ini adalah 3 peraturan paling berkesan yang anda boleh guna sekarang juga untuk tingkatkan kualiti reka bentuk anda secara mendadak. Jadi, ini dia toolkit anda. Ingat 3 benda ni je. 1. Guna sistem untuk warna dan jangan sesekali skip semakan kontras 4.51. 2. Cipta hierarki yang jelas dengan saiz dan ketebalan font. 3. Tentukan satu unit asas untuk jarak dan guna di mana-mana sahaja. Buat 3 benda ni secara konsisten, itulah bezanya antara reka bentuk yang nampak amatur dengan yang nampak profesional. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Antara peraturan-peraturan ni, kontras warna, hierarki teks atau jarak yang konsisten. Yang mana satu anda akan cuba guna untuk projek anda yang seterusnya? Tak perlu buat semua serentak. Pilih satu, amalkan. Reka bentuk yang hebat bukanlah bakat misteri. Ia cuma satu siri keputusan yang baik. Dan anda baru saja belajar 3 daripadanya.